Hari ini kita merasa bertuah kerana dua kumpulan terpilih daripada JKSM iaitu iStella dan di Kutu Kanan untuk memasuki pertandingan inovasi anugerah Jabatan Perdana Menteri untuk 2025. Ini adalah satu titik tolak untuk menunjukkan kecemerlangan kita dalam memamerkan keupayaan kita dalam bentuk inovasi ini. Kedua-duanya adalah bukan sekadar satu kumpulan untuk bertanding, tapi juga membawa satu mandat yang besar, membawa satu mesej yang begitu penting untuk kita, dan ini adalah maruah kita juga, dan kita harap kumpulan kita ini akan meraih kejayaan insya-Allah dan teruskan perjuangan ini sehingga kita bergelar juara. Kami dengan bangganya memperkenalkan sebuah inovasi yang telah membawa dimensi baharu dalam penyampaian perkhidmatan kehakiman syariah kepada masyarakat, iaitu e-konsultasi janji temu secara dalam talian. Ini cukup bagus. Nampak dengan confident level tinggi, buat kesempatan rencana terusan projek ini cukup baik, bagus. Atas dasar kepercayaan saya percaya. Overall, it's a very good system. JH for you to see. Syariah sebatas 3M. Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada pasukan yang mewakili JKSM, iaitu kumpulan di Kutub Kanah dan kumpulan iStella atas kejayaan cemerlang mereka sempena Hari Inovasi dan Kecemerlangan peringkat Jabatan Perdana Menteri bagi tahun 2025. Kumpulan di Kutub Kanah telah dinobatkan sebagai Johan bagi kategori KIK penyampaian perkhidmatan penciptaan, manakala kumpulan iStella turut membanggakan JKSM dengan kejayaan meraih tempat ketiga bagi kategori anugerah inovasi track sosial.